Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pada pagi ini saya Cikgu Mona Sheila binti Mahmud dari SMK Sanglang Kedah. Pada pagi ini saya akan berkongsi tentang topik bab 4 iaitu tajuk operasi set. Okey. Untuk tajuk ni bidang pembelajaran dia adalah matematik diskrit. Okey, standard kandungan kita 4.2 kesatuan set dan standard pelajaran yang dipilih adalah 4.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okey. Untuk objektif pembelajaran hari ini, diharap di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah pengiraan melibatkan kesatuan set dengan lengkap dan teratur lah. Okey. Sebelum memulakan kita punya pembelajaran hari ini, cikgu ingin membuat sedikit orang kata pengetahuan sedia ada lah. Apa yang kamu dah ada, okey, untuk di sini untuk kesatuan dia punya simbol ada simbol U tu. A kesatuan B bermaksud semua unsur set A dan set B digabungkan. Okey, contoh A. Unsur yang berada dalam set A, 1, 2 dan 3. Cikgu gunakan contoh yang lebih mudah lah. Bagi set B pula, kita ada set unsur 2, 4, 6. Maka apabila kita gabungkan ataupun kita buat kesatuan A kesatuan B, maka dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 6 tu dia punya kesatuan. Okey, bagi perwakilan menggunakan gambar rajah Venn, di sini kita ada dua set lah, dua gambar rajah kat situ, A dan B. Maka bila kita gabungkan dia, dapatlah gambar rajah seperti tersebut. Okey, untuk A kesatuan B kesatuan C, semua unsur set A, set B dan set C digabungkan. Okey, cikgu gunakan contoh tadi juga di mana A unsur dia 1, 2, 3, B 2, 4, 6, manakala C 5, 7, 9. Bila kita buat penggabungan, okey ni menggunakan gambar rajah Venn, maka A kesatuan B kesatuan C dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. Okey, ini untuk pengetahuan yang kamu dah ada. Satu lagi bila melibatkan pelengkap untuk kesatuan. Okey. Pelengkap, A kesatuan B pelengkap dengan simbol prime tu ataupun A kesatuan B prime, di mana semua unsur yang bukan berada dalam set A atau set B. Okey, contoh, menggunakan contoh yang tadi, A dengan unsur 1, 2, 3, B 2, 4, 6. Jadi A kesatuan B prime, okay, kalau ikut gambar rajah tu, yang berwarna pink tu maksudnya tiada langsung unsur. Set null kan, set kosong. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan kaedah penyelesaian bagi yang melibatkan penyelesaian dalam kesatuan ni lah. Okey, kita tengok dalam masalah pertama. Okey, bagi yang mempunyai buku teks, kamu boleh rujuk dalam buku teks. Untuk permasalahan pertama ni, okey, cikgu baca dia punya masalah dia. Sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengakap di tepi sungai. Jadi aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancing ikan. 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid memancing ikan, manakala 9 orang murid terlibat dalam kedua-dua aktiviti. Jadi soalan dia sekarang, berapakah bilangan murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut? Okey, daripada masalah ini, kenal pasti dulu apa maklumat yang telah diberi. Okey. Daripada situasi tersebut, diketahui bahawa jumlah murid yang ada adalah 26 orang. Bagi aktiviti berkayak, 18 orang. Memancing ikan, 15 orang. Untuk berkayak dan memancing ikan ada 9 orang. Jadi yang kita perlu kira adalah
menghitung bilangan murid yang terlibat dalam program ini kan. Jadi dengan menggunakan perwakilan gambar rajah Venn, seperti biasalah kita ada set semesta merujuk kepada jumlah semua murid. Set A tu dia akan kita guna untuk murid yang berkaya, manakala B tu pula untuk murid yang memancing ikan. Okey, A untuk yang berkaya, B untuk yang memancing ikan, dan dia bagi clue kat kita tadi, berkaya dan memancing ikan hanya ada 9 orang kan. Jadi untuk dapatkan jumlah pelajar ataupun murid yang melakukan aktiviti berkaya saja, jadi kita ambil lah 18 orang, tolaklah dengan 9. Okey, jadi untuk yang berkaya saja kita ada 9 orang saja. Manakala bagi yang membuat aktiviti memancing ikan, kita ambil 15, tolak dengan 9. Jadi untuk aktiviti memancing ikan saja kita ada 6 orang sahaja. Jadi kita total semua ataupun kita jumlahkan semua bilangan murid yang terlibat dalam aktiviti, kita ambil 9 tambah 9 tambah 9, jadi keseluruhan dia berjumlah 24 orang. Di mana bilangan ataupun N kan, N tu merujuk kepada bilangan A kesatuan B sebanyak 24 orang. Okey, ni untuk permasalahan yang pertama. Okey, cikgu terus lagi untuk tengok contoh yang lain pula. Okey, kat sini masih lagi melibatkan penyelesaian masalah. Okey, tengok situasi dia. Daripada masalah ni, kita tengok sebanyak 100 orang dewasa terlibat dalam kajian mengenai bahan bacaan yang menjadi pilihan utama. Okey, 40 orang memilih surat khabar, 25 orang memilih majalah, 18 orang memilih buku cerita. Okey, 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah. 7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita. 5 orang memilih kedua-dua surat khabar dan buku cerita. Dan 8 orang memilih ketiga-tiga bahan bacaan. Soalan dia adalah, berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? Okey. Daripada sini, kita kenal pasti dulu apa maklumat yang telah diberikan daripada situasi. Okey, yang kita tahu jumlah orang dewasa yang terlibat adalah 100 orang. Okey, yang membaca surat khabar 40 orang, majalah 25 orang, buku cerita 18 orang. Okey, maklumat ni kita dapat daripada petikan lah ataupun situasi yang diberi. Okey, untuk surat khabar dan majalah ada 8 orang. Majalah dan buku cerita pula 7. Surat khabar dan buku cerita 5. Dan yang memilih ketiga-tiga bahan bacaan 3. Nah. Jadi dia punya persoalan dia sekarang, hitung bilangan yang tidak memilih mana-mana bahan. Okey, seperti biasa, kita akan gunakan perwakilan gambar rajah Venn. Okey, set semesta tu merujuk kepada jumlah orang dewasa yang terlibat. Tadi kita ada 100. Set P untuk surat khabar, Q untuk majalah. Okey, set P R untuk buku cerita. Okay, jadi kita akan masukkan semua angka-angka ni ke dalam gambar rajah Venn. Okey, untuk surat khabar sahaja, maksudnya dia ambil 40 tolak 5 tolak 3 tolak 2. Semua maklumat yang dia dah beri tu kita masukkan terus. Okey, kat situ contoh untuk yang menggunakan surat khabar dan juga majalah. Ada 5 kat situ kan. Jadi kita ambil 5 tolak 3, so kita dapat 5. Okey, untuk menggunakan surat khabar dan buku cerita pula 2, di mana 5 tolak 3, kita dapat 2. Bagi penggunaan surat khabar, buku cerita dan majalah pula ada 4 di situ, di mana kita ambil 7 tolak 3. Dan yang semestinya yang jelas melibatkan ketiga-tiga penggunaan bahan utama tu, kita ada 3 kat tengah tu. Jadi, untuk dapatkan bilangan surat khabar, kita ambil 40, tolak je lah semua figures yang ada dalam gambar rajah lah. Ni, di sini.
Okey, ni untuk yang menggunakan surat khabar. Jadi kita ambil 40 tolak 5, 3 dan 2. Jadi kita dapat 30 untuk surat khabar sahaja. Begitu juga yang untuk majalah dan juga buku cerita. Jadi di akhirnya sekali, setelah kita dah selesai masukkan semua angka-angka ke dalam gambar rajah van kita, maka bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan, kita ambil tu nilai semua sekali, 100 tu, tolak dengan semua angka yang ada di dalam gambar rajah. Jadi kat sini, bilangan yang tidak memilih sebarang bahan adalah 34. Di mana kalau kita tulis dalam bentuk perwakilan set dia, N. N mewakili bilangan, P kesatuan Q, kesatuan R prime. Maksudnya yang pelengkap kan. Bersamaan dengan 34. Okey. Jadi diharap dengan penjelasan tersebut, nanti kita boleh buat ulang kaji dan boleh buat sedikit latihan pengukuhan lah. Di mana latihan pengukuhan nanti kamu boleh ambil daripada buku rujukan, buku teks pada muka surat 115. Okey. Itu saja penerangan daripada cikgu. Diharap dapat membantu sebuah sikit. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.